casting untuk short film Ikram langkah kedua. Sebenarnya dia spin off daripada, dia macam ni lah, dia spin off untuk Ikram langkah kedua ni adalah seorang peluang kepada seorang untuk berubah. Ya, dia betul kita pembuli kita tak akan bagi muka, tapi jauh dari sudut hati kita nak mengangkat juga, kita nak bagi harapan kepada penonton. Anda buat, insya-Allah ada peluang, tapi kena fikirlah akibatnya. Jadi ceritanya, segala cerita tu akan diceritakan dalam short film kali ni. Dan kali ni dia akan dia akan datang dengan versi yang baru, bukan versi yang brutal ataupun versi yang orang kata suka membuli lah. InsyaAllah kita tengok macam mana nanti Okay, jom kita tengok. Curiga ni Syekh. Hai guys. Ayah? Hah? Tukar orang lain. Tukar orang lain. Boleh. Seterusnya Baik. Next kita nak mempersilakan Muhammad Amsyar. Cikgu nangis ke? tak dia tak kat situ. Okey, terusnya. Astagfirullahaladzim. Dalam negara Malaysia. Tidak ada ucapan yang harus kulafazkan bahasa badanku. Guys, ini para juri, para penilai, para penilai. Okey, Aimi. Ini juri. Kenapa awak nak join Pengarah. pendek ni? Ini juri kita juga. Ini barisan pendek.